Mungkin ada orang di luar sana ada taste preference yang berbeza. Ada setengah orang dia suka rasa yang lebih kuat, rasa yang lebih strong. So, untuk rasa yang lebih strong ni, kita boleh ubah dua benda, iaitu of course dia punya roast level. Kita boleh pakai kopi yang roast level lebih dark. Kalau roast level korang medium but korang nak rasa kopi yang lebih intense, untuk medium roasted coffee atau light roasted coffee, korang boleh upkan korang punya dose. So maybe daripada 18 gram boleh pakai up to 20 gram. Maybe the variable untuk korang tambah dose ni is korang punya serving size. Kalau korang pakai 16 ounce, kalau korang pakai 22 ounce, so cawan yang lagi besar, definitely you need dosage serbuk kopi yang lebih tinggi untuk complementkan dia punya espresso punya ratio tu dengan susu tadi. So kalau kita pakai dos kopi yang less than 20 gram tapi kita pakai cawan maybe 500 ml ataupun 600 ml. So of course lah, untuk 32 gram espresso ataupun 32 gram yield of espresso atau 36 gram or 40 gram, bila pakai 18 pergi 40 dan susu banyak, espresso tu sikit, dia akan jadi diluted, akan jadi cair. Cafe owners di luar sana, right, yang baru nak buka kedai, yang baru nak set up and then pening, maybe korang punya barista ni kenapalah tak pandai-pandai, tak faham-faham ataupun asyik tengok YouTube dan try and error, korang bolehlah enroll untuk kita orang punya basic barista class. Okay, kita ada buat di FCR at pinggiran Subang. Kita akan belajar teori iaitu tentang kopi, and then ultimately ialah lebih kepada hands on. Kelas kita 4 jam ke 5 jam, satu kepala ialah RM450. So kita biasanya kelas ialah lebih kecil, kita tak nak lebih kelas yang agak besar sebab saya memang tekankan kepada hands on. So lebih banyak latihan hands on akan lebih mudah faham cara-cara untuk buat kopi, extract espresso, steamkan susu dan juga basic latte art. Kalau nak buat yang SCA punya kelas pun kita boleh buat juga sebenarnya. Okay, kalau SCA pula is 1,200 per pax untuk 2 hari. So satu hari full on theory and then the next day is practical dan juga ada practical exam and online exam. So kalau nak SCA pun boleh juga. SCA dia punya sijil tu is internationally recognized. So kalau ada apa-apa boleh komen ataupun boleh DM untuk bertanya lebih lanjut ataupun nak terus daftar untuk kelas barista pun boleh juga. Thank you.